Saya tak tahulah. Bagi saya amanah kami tidak terima wang mana-mana. Lima dalam Pakatan Harapan. Tony Catalucci, media-media semua saya pun media ambil nama ni. Tony Catalucci. Google boleh buat research. Tony Catalucci develop new Kristen outlook, menyudahkan bersih menerima biar dia cukup mewah daripada National Endowment for Democracy. Maria Chin mengaku menerima dana daripada National Democratic Institute, satu daripada cabang ini. Daniel Kuinik mengaku memberi bantuan kepada Perkara itu kena tanya. sebentar, kita cakap tentang our national sovereignty, kedaulatan. International Republican Institute mengaku membiayai membantu membangun technical assistance kepada elemen dalam Pakatan Harapan. Sekarang YB cakap kita nak bersifat berkecuali, kerajaan sekarang berkecuali. How could you, selepas you menerima bantuan daripada Washington since 1953, selepas tamatnya Perang Dunia Kedua hingga 1986, US Washington terlibat menumbangkan sekurang-kurangnya 53 kerajaan berdarah atau soft kudeta. Malaysia ditumbangkan oleh Colour Revolution. Apa pandangan YB? Saya tahu hasil kerja kami. Kami yang sacrifice, kena tangkap dan sebagainya, dah dapat sokongan Di rakyat. Serbia, Colour Revolution, pembangkang pun jawab yang sama. Dan kami tetap mempertahankan sebagai negara Victoria berkecuali. Yanukovych pun cakap benda yang sama. Kami membawa idea demokrasi, human rights untuk rakyat. Tak apalah. Pemerintahan kami, kalau kami menyeleweng, tumbangkan kami. Pada CIA YB. Saudara, bagi peluang pada YB, bagi Pihak YB penjelasan. pemerintahan kami, kalau kami menyeleweng, menjadi alat mereka, gerakkan rakyat, tumbangkan kami. You kan sekarang ni menjadi alat Demokrasi. Amerika. Alat Amerika. Sudahlah. Kita Kita cakap pasal our sovereignty, man.